Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan teruskan dengan penerangan hukum tajwid pada bacaan saya tadi. Hukum tajwid yang pertama ialah lam al-ta'arif. Lam al-ta'arif terbahagi kepada dua, iaitu alif lam samsiyah dan alif lam qamariyah. Contoh alif lam samsiyah ialah was-samawat. Kerana huruf lam tidak dibunyikan atau tidak dibaca dengan jelas. Manakala bagi alif lam qamariyah wal ab, kerana ia dibaca secara jelas. Hukum tajwid yang kedua ialah ifa hakiki. Ifa hakiki berlaku apabila nun sakinah ataupun tanwin bertemu dengan huruf ifa. Contoh ayat ialah anzala. Huruf nun sakinah bertemu dengan huruf zai, lalu dibaca secara sama dan didengungkan selama 2 harakat. Okey, seterusnya saya akan meneruskan dengan penerangan hukum tajwid pada ayat pilihan yang saya baca. Yang pertama ialah minas samai. Minas samai, huruf mat bertemu dengan huruf hamzah, huruf mat wajib muttasil, iaitu hurufnya alif wawiyah. Jika di antara huruf tersebut bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimah, ia akan terjadinya hukum mat wajib muttasil. Ianya harus dibaca 4 hingga 5 harakat. Okey, seterusnya ialah minas samai mimma'in fa'ahya. Mimma'in fa'ahya. In fa'ahya, tanwin bertemu dengan huruf fa. Di situ terjadinya hukum ikhfa hakiki. Huruf ikhfa hakiki terdapat 15 huruf, iaitu satu jeza, saddaka fasik, dotazin, syazin. Jika baris tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf itu, maka terjadilah hukum ikhfa hakiki. Itu saja. Seterusnya saya akan membuat penerangan hukum tajwid pada ayat yang telah dipilih. Yang pertama, wa annallah, iaitu terdapat huruf nun yang berbaris sabdu, iaitu hukum wajibal gunnah, maka ia perlu didengung 2 harakat, seperti wa annallah. Seterusnya allazina amanu, terdapat hukum asli di amanu, maka kita perlu dibaca dengan 2 harakat amanu. Terima kasih. Ini adalah penerangan bagi hukum tajwid pada ayat pilihan tadi. Wal sahabi, ada alif lam syamsiyah, sebab huruf lepas alif lam ialah huruf sa, jadi lam tak dibaca. Kemudian ada al-musaffari, ada alif lam qamariyah, sebab huruf selepas alif lam ialah mim, jadi lam dibaca jelas. Seterusnya ada as-samai, ada mat asli dibaca dengan 2 harakat. Ada as-samai wal ardi, ada mat mufassir, sebab huruf mat bertemu hamzah pada kalimah lain, dibaca 4 hingga 5 harakat. Kemudian ada wal ardi, ada alif lam qamariyah, sebab huruf selepas alif lam ialah hamzah, jadi lam dibaca jelas. Itu ada la ayatin, ada mat badal dibaca panjang 2 harakat. Itu ada qaumi yaqilu, ada idgham ma'al gunnah, sebab tanwin bertemu huruf ya dibaca dengan 2 harakat. Okey, seterusnya saya akan sambung dengan hukum tajwid yang terdapat pada ayat yang saya pilih. Yang pertama ialah tabarra'a, iaitu ra tafkhim yang bersifat tebal.
Ini kerana ada bertanda syaddah dan huruf ra berbaris fathah, maka sebutannya perlu ditebalkan. Okey, seterusnya allazina, iaitu hukum mat asli. Huruf ya sukun sebelum berbaris kasrah, berbaris di bawah pada allazina, maka kadar panjangnya haruslah 2 harakah. Okey, itu saja. Terima kasih. Saya akan menerangkan 2 hukum tajwid dalam ayat yang saya bacakan tadi. Yang pertama ialah mat asli, ialah bacaan panjang 2 harakat, contohnya pada ya ayyuhal dan fi. Kedua ialah ifa hakiki, berlaku apabila nun sakinah dan tanwin bertemu huruf ifa, contohnya pada perkataan aduhum mubin yang dibaca dengan 2 harakat. Sekian, terima kasih. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan hukum tajwid yang ada pada ayat tersebut. Yang pertama ialah hukum nun sakinah dan tanwin, iaitu idgham bi gunnah pada perkataan aduwwum mubin. Terdapat tanwin bertemu dengan huruf min, cara bacaannya didengungkan. Yang kedua ialah hukum lam, iaitu alif lam syamsiah pada perkataan asyaitan. Huruf alif lam tidak dibaca jelas melainkan langsung masuk ke huruf shin.